Berita tergempar emas. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menyatakan bahawa kempen perang Amerika Israel terhadap Iran hampir selesai dan Iran akan menghadapi serangan hebat dalam 2 hingga 3 minggu akan datang. Apakah market reaction terhadap ucapan ini? Harga emas terus terjun. Emas bukan saja sekadar simpanan biasa, ia adalah struktur keuangan yang ramai orang abaikan. Nampaknya konflik ni masih belum benar-benar menemui jalan penyelesaiannya. Walaupun kita jauh, namun tempiasnya pasti akan beri kesan kepada kita juga. Kukuhkan asas keuangan, simpan aset yang tahan nilai dan sediakan perlindungan sebelum terlambat. Mula bertindak hari ini, emas adalah safe haven sejak zaman berzaman. Nak simpan emas, Roger, Mona bantu, kontak ada di profil.